Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Aziza Nazira. Peace. I'm catching feelings, baby. So, salam Ramadan yang ke-8 and sorry kerana dah dekat seminggu last video aku yang ni dekat seminggu lebih 8 hari aku tak buat konten kerana aku tak lalu. Sumpah aku tak lalu. Seminggu tu aku rehat, buat kerja aku sendiri, kerja in real life aku sendiri, and aku tak buat apa-apa konten sampai nak rindu pula nak buat konten. Okay guys, konten apa yang aku nak buat, konten yang sama macam tahun lepas, iaitu aku akan buat aku akan buat lagi how apa tajuknya how baju raya macam tu. So dia kira macam unboxing gitulah. Tapi kalau aku salah korang komen kat bawah dan betulkan aku, okay? So tajuk kali ni adalah how baju raya 2025. So aku akan tunjuk baju raya aku macam tahun lepas juga. So kali ni bukan kasut tapi baju raya saja dengan handbag. So aku akan tunjuk satu-satu. So mari kita mulakan. Let's go guys. Okay, baju first aku beli baju first, baju raya aku beli. Tada, ni baju kurung, dia nama Melia Design ni So ni aku tak tahu harga dia berapa. Ni orang belikan untuk aku sebab aku tak reti pilih baju kurung, dan aku ni ngeluar orang yang kenal aku ni, orang sekitar aku ni kan, orang sekitar aku yang kenal aku ni seorang yang agak tomboy sikit. So bila dah tua ni baru nak ada keperempuanan sikit. So ini adalah baju kurung size M. So aku tak tahu berapa harga, dan aku nak buka sayanglah pula sebab belum raya lagi. Dan tema tahun ni adalah warna biru. So dikira ni macam okey lah. Tengok dia ada bunga-bunga dia ni Kau tengok dia ada bunga-bunga ni Ada bunga ni, ada zipnya. Aku tak tahu baju kurang apa, so nak buka boleh buka tapi aku macam nak lipat balik tu malas. So tak payahlah. So ni adalah baju kurung aku untuk raya tahun ni. So harga dia aku tak tahu, orang beli. So itulah. So barang yang kedua, baju juga, bukan baju kurung, bukan apa, tapi dress. Ini dia dress jenama Desi from Aeon Mall Manjung, size M. Ni adalah dress yang aku beli untuk pakai raya tahun ni, dan aku kirakan dan anggar-anggarkan sebelum bulan 1 itu aku beli. Right, puasa belum, raya lagi belum, tapi dah beli baju ni untuk pakai raya. So
Sebab aku pilih untuk beli ni dulu sebabkan adalah aku kena fikir dulu retainer ni. Aku sekarang dah fasa akhir pakai braces dan tak lama lagi aku akan cabut braces dan mungkin akan pakai retainer. Aku tak tahu lagi macam mana. Yang kalau korang tahu yang retainer yang plastik tu, yang ni harga habis gaji aku. Aku tak sebut tapi kalau ikutkan aku nak pakai yang besi ni, tapi harga dia boleh agak melampau sikit. Agak melampau sikit harga yang besi tu. So aku kena fikir-fikir dulu lah macam mana. Ini adalah baju raya yang kedua aku. Bukan baju kurung tapi dress. Harga dalam RM59. Betul? Ni. Harga RM59. Almost dekat RM60 guys. Okay. Itu baju kedua aku. So handbag aku. Tahun ni agak pelik. Dan bukan pelik bagi aku lah. Tahun ni agak kepelikan nafsu. Nafsu beli handbag tahun ni. So kalau ikutkan tahun lepas aku beli aku tak ingat beli berapa. Aku beli dalam 2 handbag ketiga. Lepas tu aku beli lagi handbag tapi macam bag galas macam tu lah, tu warna hitam. Lepas tu aku beli lagi untuk raya, beli 2 handbag. Ni handbag pertama yang aku beli. Handbag ni kita buka lah. Ini handbag pertama untuk raya tahun ni. Bag warna kaki gitu lah, aku tak ingat lah. Ni handbag tahun ni punya, warna coklat-coklat sikit. Lepas tu dia ada tali dia. Ini aku buka. Tali panjang dia ada. Ini tali panjang dia. Lepas tu ada tali dia. Ambil kau. Macam rantai. Macam rantai. Bahasa Perak. Macam rantai. So ini harga dia dalam berapa RM15. RM15 harga beg ni. Harga dia RM15 9 kupang 90 sen. So harga handbag ni RM15 9 kupang. So beg ni mungkin aku akan match dengan dress aku yang ni, warna coklat-coklat juga. Match kan. Harga harga handbag ni adalah RM15 90 sen. Aku beli dekat Shopee. Handbag ni aku beli kat Shopee. And aku akan letak link dekat description aku. Link kedai Shopee yang aku beli tu. So by the way guys, aku tak record pakai GoPro aku tau. GoPro aku berbateri. So aku record ni pakai telefon aku sendiri, Samsung Galaxy A7 5G. And mungkin video ni aku akan tayang mungkin minggu depan lagi satu. Maksudnya sebelum nuzul Quran macam tu lah. Dalam hari Isnin je tu. Okay, maksud aku adalah
video aku tengah rekod ni aku akan post pada 17 hari bulan 3. Maksudnya esok tu nuzul Quran. Maksudnya video ni akan tayang sebelum nuzul Quran. Maksudnya sehari sebelum nuzul Quran. So maksudnya video ni tayang esok nuzul Al-Quran, macam tu lah. So handbag yang kedua, handbag macam apa nama ni, bulu-bulu sikit. Ni handbag kedua untuk pakai baju kurung, match dengan baju kurung aku, warna biru. Match kan guys, match. Okay, handbag ni aku beli dalam RM10 ke berapa, aku tak ingat lah. Sama juga macam handbag tadi. Handbag tu aku beli dekat Shopee. Dan handbag ni dalamnya kecil molek guys. Kecil sangat-sangat. Handbag ni cuma boleh muat pus kecil macam tu lah. Kecil sangat, kecil banget sih. So ini kalau macam orang ajak raya kan, lepas tu aku macam jenis tak suka nak bawa handbag besar-besar, aku akan pakai handbag ni. Kalau macam raya rumah saudara mara ke, aku akan pakai handbag ni. Aku tak nak pakai handbag yang besar-besar. Dan ni harga dia dalam RM10 lebih macam tu, harga bag ni. Okay lah, dia macam comfy, warna biru, match dengan baju raya tahun ni. Dia macam selimut lah, selesa sangat, boleh pegang. Lembut, boleh pegang dia punya ni, kain dia ni lembut, sedap dipegang, lembut ni. So ini adalah handbag kedua aku. Ini handbag kedua. So ada lagi tak? Sebenarnya dalam bag Eko ni dah habis. So ada lagi satu guys. Sekejap ni, bukan satu, dia dua. Ini aku tak tahu, aku beli tapi aku tak pakai lagi. Harga dia dalam RM9 ke RM10 je tu, aku tak ingat dah. Tapi aku akan letak link description kat bawah. So ini ribbon. Aku ingat aku nak pakai kat tudung lah. Dia macam ni, dia pakai macam ni. So warna ni warna putih. Warna yang aku beli ni warna putih. Aku ada dress warna putih tapi aku tak nak tunjuk lah pula, malas. Yang last sekali, ini dia aku cari guys. Ini adalah ribbon. Bukan ribbon. Ini adalah hair clip yang aku beli dekat Shopee. Harga dia dalam aku tak ingat lah guys, nanti aku tunjuk lah kat sini ha. So ni warna putih. Ni warna putih. Nampak kan warna putih. Aku beli dua. Sekejap aku buka satu. Mana buka kita buka dulu satu. Okay, buka satu. Ini hair clip ni cantik sangat, cantik banget sih. Cantik kan guys. Aku suka clip-clip macam ni, hair clip macam ni kan, aku suka pakai. Tapi yelah, bila dah jarang ke mana kan, aku dah jarang pakai hair clip macam ni. So hair clip ni mungkin aku akan pakai time raya, awal 1 Syawal macam tu. Aku beli ni untuk pakai masa time awal Syawal. Aku akan letak kat sini. Lepas tu dia ada tali dia ni. Tali dia panjang. Mana lupa
Okay. Selalunya aku tak tengok ni, tapi aku tengok kat Shopee tu panjang. Oh, ni panjang lah juga, tapi okey, tak adalah panjang sampai besar sangat. Oh, panjang macam ni. Dia ada ketip dia ni, boleh ketip kat clip ni. So, cantik, sempurna, tak ada korap. InsyaAllah awal Syawal nanti mungkin aku akan pakai, mungkin pakai 2 ataupun 1, tengok dulu macam mana. So ya, aku harap semoga puasa tahun ni dengan Syawal nanti, semoga segalanya akan jadi momen termanis lah buat aku. Amin. Dan aku baru saja melangkah ke umur pertengahan 20-an. So aku tak nak kabur lah umur aku berapa. So korang faham lah ya. Maksud aku adalah umur aku sekarang, maksudnya apa? Saya je, aku baru masuk pertengahan 20-an. Maksudnya umur aku sekarang, maksudnya semalam birthday aku 7/3. Maksudnya masuk usia 7/3, aku dah masuk ke fasa umur 20-an, pertengahan 20-an. So korang faham lah ya, pertengahan 20-an tu umur berapa. So itu saja konten aku, and don't forget to like, comment, subscribe. Dan aku minta maaf kerana 2 minggu, kita ada 2 minggu, dekat 8 hari, 9 hari, 10 hari macam tu lah aku menghilang. So aku harap korang enjoy, and don't forget to like, comment, subscribe lagi sekali. So jumpa di next content, and salam Ramadan Al-Mubarak, and jumpa di next content. Jumpa di next content, tu je aku cakap. So Assalamualaikum, bye bye. Know you got a